kita beriman dengan adanya syurga dan neraka. Dalam masa yang sama, di manakah tempat letaknya syurga dan neraka itu? Maka kita tegaskan, syurga terletak di atas. Di mana syurga yang paling tinggi terletak di bawah arash. Arash singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala api neraka terletak di Sijin, yang berada di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Ini sebagaimana firman Allah. Allah kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Ternyata mereka diperdaya oleh syaitan untuk makan daripada buah pokok yang terlarang. Maka kesudahannya Allah mengatakan apa? Wa qulna bitu, turunlah kamu. Yang ini turun apa? Turun dari syurga. Kemudian di akhir ayat Allah kata, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi. Ada isyarat jelas di situ bahawa syurga terletak di atas, manakala bumi terletak di bawah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Adapun mengenai api neraka, semoga Allah pelihara kita semua. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah bukunya, yakni buku orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang kafir, musyrik itu. Tulislah buku amalannya dalam sijjin, yang mana terletak dalam perut bumi yang paling bawah. Fil ardi sufla, terletak dalam perut bumi, yakni dalam bumi yang paling bawah. Hadis ini sahih dalam riwayat Abu Dawud. Kemudian ada asar daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, innal jannata fis sama wa innan nara fil ard. Sesungguhnya syurga terletak di langit, manakala api neraka di bumi. Riwayat Al-Hakim, dia mensahihkannya dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ada asar yang lain, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-jannatu fis sama'is sabi'ah wa jahannam fil ardis sabi'ah. Syurga terletak di langit ketujuh, manakala neraka Jahannam di lapisan bumi ketujuh. Ini lapisan bumi yang paling bawah. Ini diriwayatkan oleh Abu Naim Al-Asbahani dalam sifat syurga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-jannatu fi a'la 'illiyin wan naru fi sijjin wa sijjin fil ardi sufla. Syurga terletak di langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh, manakala api neraka di sijjin, sedangkan sijjin terletak di bumi yang paling bawah.